Cameron lagi saya. Sampai malas nak ambil gambar dah. Sebab dah selalu sangat. Saya kalau rasa nak datang, saya datang je. Malam tadi saya sampai dalam pukul 1 pagi. Saya tidur di Masjid Burakah. Mula nak tidur di lodging. Tapi dalam selepas cuti umum, sunyi sepi. Seram pula kan. Jadi pergi Masjid Burakah adalah dalam 4-5 orang tidur kat situ. Saya tak buat video sebab nak tengok video, tengoklah video yang sebelum tu. Saya nak pergi cari jagung dulu. Land dia dari Tanah Rata ni, daripada Cameron Highland saya nak pergi Teluk Senangin. Saja jalan-jalan je. Tak bermalam pun. Kita dah tidur kat sini satu malam. Hari ni Ahad. So saya pergi Teluk Senangin. Usah-usah tengok macam mana. Mungkin lain kali baru saya tidur kat sana lah. Ni kita pergi cari jagung tu. Saya suka makan jagung. Beli sekali banyak lah. Kita frozen kan, letak dalam test. Okay, nanti on the way. Belum makan lagi, belum sarapan apa pun. Memang sedikit lapar saja, bagi lapar. Tak makan sini pun sebab dah selalu sangat makan dekat nasi lemak strawberry tu. Hari ni mungkin saya makan lain lah. Di bawah di Ipoh ke, dekat belah-belah Batu Gajah sana ke. Kita cari makan kat sana lah, kedai-kedai biasa kampung. Okay, nanti sampai sekejap lagi kita tengok kedai buka. Agak kedai buka lah, belum pukul 8 pun. Dalam hari biasa ni kedai pun kadang tak buka lagi. Bukan macam dulu. Dulu Cameron Highland ni dia 24 jam, malam lagi meriah. Pukul 1-2 pagi meriah. Sekali dia dah tak berlaku macam tu dah. 20 tahun dulu je. Dan ni pukul 9 baru nak happening. Kecuali cuti umum lah. Kalau hari, walaupun Sabtu Ahad, hari biasa, hari bukan cuti umum, bukan cuti sekolah, memang sunyi lah macam ni je, lengang. Okay, kita pergi ke Agro Farm dulu. Masuk depan. Ini dalam ada 1-2 kedai pun jadilah. Kita bukan banyak. Saya suka lagi beli apa-apa di sini. Parking pun free. Dapat. Mana dia? Itulah. Dapat ada juga tempat tinggal kat sini . Orang pun baru nak buka. Tak payahlah parking cantik ada orang pun. Terlintang. Kedai dah buka dah. Saya jagung manis ni. Ubi sikit. Jagung ah. Itu yang prepare air lah. NYC cantik. Ini berapa kira? Yang ni 4.20. Dekat abang saya bagi 5 lah. Oh, ni yang putih. Saya nak yang kuning tu. Yang Musang King. Musang. First time aku tengok jagung Musang King. Mahal lah. Jagung Musang King. Yang kuning biasa kita tak ada lah. Oh. Kalau madu biasa lah. Saya nak madu biasa tu. Yang ni putih ke kuning? Oren. Jagung madu ada? Besar madu. Yang tu macam mana kira?
Saya buat 10 batang 20. Yang ini, mutiara madu. Macam ni ke? Ya. Bukan yang kuning semua tu. Kuning semua tu tak sebut. So first Itu kuning semua ikut punya. Boleh lah. RM20. Yang ni berapa kira? Kilo 20 dah. Ni? Ya. 1 kilo RM8, 2 kilo 15, 3 kilo 20. Saya Terkejut saya dengar sekilo 20. Kita datang terlalu awal buat strawberry pun tak sampai. berapa kilo bang? Okey lah, cukup. Dah borong. Lebih tangan nak bawa berat. Jom. Strawberry pun tak ada lagi lah. Terlalu awal. Sudah. Yang pertama adalah saya lapar, cari kedai makan. Tu dia. Kedai makan. Orang tak ramai, bagus. Ni apa ni? Ni tempat parking kereta. Selalu ada apam balik cantik, nasi lemak bungkus ada. Kita nak parking bawah. Pokok ni. Kami dah jalan sampai ujung tadi. Banyak sele, tak ada apa. Tempat utama dia adalah di hadapan abang hijau tadi tu. Kita nak checkpoint, makan sikit. Masih lemak lah. Macam tu lah. Saya pun tak tahu
parking dalam ni kena bayar ke free. Tak ada orang datang pun. Yang best kat sini tak ada banana boat. Kalau nak berenang pun syok lah. Ramai orang mancing, sangkut lah kat badan lah. Oh ada juga tu banana boat. Oh tidak. Mengganggu ketenteram. Ramai orang memancing. Okay, jom isi makan lah. Lapar. Saya nampak kedai makan. Tak tahu apa dia jual. Mari. Oh, banyak lalat lah sini. Musim kot. Dah sampai. Saya surrender lah kadang-kadang. Banyak gila lalat. Tak boleh nak buat bincang. Buka pintu kita nak turun 3 ekor masuk. Kita nak masuk ni, masuk lagi 3 ekor. Oh, tak boleh. Kita orang duduk sekejap. Nak makan pun saya tak berani. Nanti cherry berry pula. Kita gerak lah. Tak ada rezeki lah. So kalau nak datang sini, nasib-nasib. Kalau macam ni banyak lalat. Dia sampai ke malam pun ada. Dia kata siang dia, malam pun ada lalat dia. Tak apalah, tak ada rezeki nak lepak situ. Saya nak buka kemah pun, nak buka setinggan pun tak ada mood lah. Terlalu banyak sangat burung. Jadi kita balik je lah. Dan kalau ada rezeki, minggu depan kita cek projek.